Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang dihormati para hakim yang bijaksana, guru-guru serta rakan-rakan yang saya kasihi sekalian. Pada hari ini, saya ingin menyampaikan sebuah cerita rakyat yang terkenal, iaitu Si Tanggang. Di sebuah kampung nelayan terletak di tepi laut, hiduplah seorang ibu tua bersama anak tunggalnya bernama Tanggang. Kehidupan mereka sangatlah sederhana. Rumah mereka hanyalah sebuah pondok kecil yang diperbuat daripada kayu yang beratapkan daun nipah. Pada setiap hari, ibu Tanggang bekerja keras mencari rezeki. Kadang-kala beliau menoreh getah, kadang-kala menjual kuih-muih di pasar. Walaupun hidup dalam kemiskinan, ibu Tanggang tidak pernah mengeluh. Beliau sentiasa berpesan kepada anaknya, walaupun kita miskin harta, tetapi jangan sesekali miskin budi bahasa dan jangan sesekali melupakan ibu bapa. Hadirin sekalian, Tanggang membesar menjadi seorang pemuda yang rajin dan bercita-cita tinggi. Dia sering memandang ke arah lautan yang terbentang luas. Alangkah indahnya jika aku dapat mengembara ke negeri yang jauh dan mengubah nasib keluarga kita. Pada suatu hari, kapal dagang besar berlabuh di kampung mereka. Tanggang melihat peluang untuk mengubah kehidupannya. Dia pulang lalu berkata kepada ibunya, "Ibu, isikah Tanggang berlayar bersama kapal itu? Tanggang ingin mencari pengalaman dan membantu ibu keluar dari kemiskinan." Mendengar kata-kata tersebut, hati ibunya sangat berat. Namun, demi masa depan anaknya, beliau mengizinkannya. Sebelum berpisah, ibu Tanggang memeluk Tanggang erat-erat. "Pergilah anakku, tapi ingat, walau ke mana pun kau pergi, jangan sesekali melupakan ibu." Tahun demi tahun berlalu, Tanggang semakin berjaya. Dia rajin bekerja dan pandai berniaga. Sedikit demi sedikit, kehidupannya berubah. Daripada seorang nelayan yang miskin, kini dia menjadi seorang saudara yang kaya raya. Kapalnya besar, pakaiannya indah dan kehidupan yang mewah. Tidak lama kemudian, Tanggang berkahwin dengan seorang puteri cantik daripada keluarga bangsawan. Namun malangnya, semakin tinggi kedudukannya, semakin dia lupa akan asal usulnya. Dia mula berasa malu untuk mengaku bahawa dirinya berasal daripada keluarga yang miskin. Hadirin yang dihormati, pada suatu hari, kapal Tanggang berlayar di kampung halamannya. Penduduk kampung segera mengenali kapal tersebut. Mereka memberitahu kepada penduduk kampung, Tanggang sudah pulang. Berita itu sampai ke telinga ibunya. Dengan hati yang penuh kegembiraan, ibu Tanggang segera menuju ke pantai. Walaupun tubuh yang sudah tua dan langkahnya tidak lagi kuat, beliau tetap berjalan untuk bertemu dengan anak yang dirindunya selama bertahun-tahun. Setibanya di pelabuhan, ibu Tanggang memanggil. Ibu Tanggang datang untuk bertemu dengan anaknya. Namun, Tanggang hanya memandang ke arah wanita berpakaian esok itu. Tanggang malu di hadapan isteri dan para pengikutnya. Dia berpaling muka. Ibu Tanggang terus mendekatinya. Ibu Tanggang memberitahu, "Aku ibumu, ibu yang membesarkanmu sejak kecil." Namun, Tanggang menjerit dengan marah. "Tidak, aku bukan anakmu." Tanggang berkata dia tidak mengenali wanita miskin seperti ini. Ibu Tanggang terdiam. Air matanya mula mengalir. Dengan hatinya hancur mendengar kata-kata anak yang pernah didukung, yang dibelai sejak kecil.
Dengan hati yang remuk, ibu tanggang menadah tangan ke langit. Ya Allah, jika benar dia anakku dan dia telah derhaka kepadaku, maka tunjukkanlah kekuasaanmu agar menjadi pengajaran kepada seluruh manusia. Tiba-tiba, langit yang cerah bertukar gelap. Para Gelasing menjerit ketakutan. Ibu sedang melanda. Anak kapal memberitahu tanggang kapal akan karam. Tanggang mula cemas. Dia teringat akan ibunya. Dia teringat akan segala pengorbanan yang telah dilakukan oleh ibunya. Namun, semuanya sudah terlambat. Dengan izin Allah, kapal Tanggang karam dipukul ombak yang besar. Tanggang menerima balasan atas segala perbuatan yang telah derhaka kepada ibunya. Sejak hari itu, kisah Tanggang ini menjadi pengajaran kepada seluruh manusia. Daripada kisah si Tanggang ini, kita dapat mengambil beberapa pengajaran yang amat berharga, iaitu kita mestilah menghormati dan menyayangi kedua ibu bapa kita. Kita mestilah mengenang jasa seseorang yang telah banyak berkorban untuk kita, dan kita mestilah berasa syukur, merendah diri dan berasa bersyukur. Sebelum saya sudahi kisah si Tanggang ini, izinkan saya menyampaikan serangkap pantun. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Sekian saya sudahi kisah si Tanggang ini. Sekian, terima kasih.